welcome to Drive Hub. Saya Angel. Hari ini kita nak tengok dengan lebih dekat Honda HR-V 2025 yang baru sampai ke pasaran Malaysia. Model SUV compact yang terkenal dengan reka bentuk sporty, ruang luas dan ciri-ciri pintar memang sesuai untuk gaya hidup urban sekarang. Model S RM115,000, model E RM130,000, model V RM137,000 dan model RS RM143,000. Lampu depan full LED sekali dengan DRL standard untuk semua variant. Berhadapan baru dengan kemasan chrome gelap dan variant RS dapat kemasan sporty merah. Reka bentuk agresif lebih tinggi dan lebar berbanding dengan HR-V sebelum ini. Lampu belakang LED penuh, rekaan slick menyambung kiri dan kanan. Rim alloy 17 inci untuk varian S, E dan V, 18 inci untuk varian RS Hybrid. Garis badan berotot, roofline coupe style, pemegang pintu belakang tersembunyi. Panjang 4,385 mm, lebar 1,790 mm, tinggi 1,590 mm dan wheelbase 2,610 mm. Suspension McPherson strut untuk depan, torsion beam belakang untuk lebih kestabilan. Tengok dashboard dia very minimalist dan modern. Dia punya touchscreen berukuran 8 inci dengan sokongan Apple CarPlay dan Android Auto. Ruang kaki yang luas, Honda Magic Seat untuk konfigurasi barangan fleksibel. Tempat duduk kulit varian V dan RS. Banyak ruang simpanan dan USB port. Aircon belakang, armrest tengah, sangat selesa untuk family. Saya Adli daripada Honda Jimat Auto World. Spek E dan Spek V menggunakan 1.5 liter VTEC Turbo dengan kuasa 182 PS dan 240 Nm/h. Dipadankan dengan CVT. Dekat dalam kertas, HR-V Turbo ni dari 0 hingga 100 km hanya sekitar 10.3 saat saja. Kalau nak tahu, jom kita test. Sebelum test, kita tukar dulu ke Sport Mode. Start je enjin, bunyi dia steady je. Tak bising and sesuai untuk daily drive. Steering dia ringan je, senang nak bawa waktu parking ataupun tengah-tengah jalan bandar. Suspension dia menggunakan multi-link dekat belakang, so bila masuk seleko, you punya body roll akan lebih stabil ataupun berkurang. Bunyi dalam kabin dia sangat tenang, tak ada bunyi bising pun dari luar. So bila drive pun rasa tenang. Hai semua, nama saya Adli. Saya daripada Honda Jimat Auto World Jalan Pahang, Kuala Lumpur. Kalau korang nak SUV compact yang bergaya, versatile dan teknologi terkini, HR-V New Facelift 2025 memang berbaloi. Reka bentuk yang moden, ruangan dalaman yang luas, praktikal untuk family dan anak muda yang suka travel. Untuk penjimatan optimum, pilihlah HR-V Hybrid RS. HR-V ni sesuai untuk siapa? Untuk individu yang aktif, family kecil dan mereka yang nak SUV urban tapi premium dan selesa. Kalau korang berminat untuk test drive, boleh terus kontak Adli di bawah ataupun datang ke showroom Jimat Auto World Jalan Pahang. Boleh kontak Adli dan follow rapat Drive Hub untuk review dan tips kereta.